Hey guys, Assalamualaikum. Welcome to my channel Cik Syawak Kebabong. Okay, kat sini korang bersama dengan saya, Syawak orang Kemamang. Okay, hari ni tak kerja. Hari Ahad. Ada masa lah kan kat rumah. Dalam bulan puasa ni kan. Hari ni dah hari berapa bulan? 15 bulan hari ni. So puasa dah 2 minggu lah. Sekejap je, tak rasa. Kan? Puasa tu tak pejam bangun, pejam celik, bangun tidur semua, pergi kerja, bla 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 bla. Dah 2 minggu dah puasa, sekejap je rasa. Kalau dulu tu nak kata orang berbuka apa kan, nak tunggu waktu berbuka tu seminit pun dah macam seminggu rasa. Makanan depan mata tak sabar nak makan. Kan? Betul. Tapi sekarang ni memang cepat betul masa berlalu. Betul lah tu. So hari ni aku ada projek sikit nak buat. Tak ada apa-apa nak buat ni. Kira memang ada masa free lah maksudnya kan. Tak kerja tu tak ada apa-apa kerja lain aku nak buat. Hari ni aku nak buat kilatkan lampu kereta. Macam korang tengok dalam konten aku yang sebelum ni, yang ni. Lampu pun dah tak cantik lah ni, nak buat bila tak tahu ni. Aduh, nasib lagi nak balik kampung jalan malam-malam ni, confirm lah tak clear sangat lampu ni. Dah kabur habis lah. Tak tahu nak buat bila pula ni. So hari ni aku nak buat projek tu lah kan. Jadi barang dia mudah dapat, senang dapat untuk kita cari di mana-mana, hardware ataupun apa. Memang jimat cara macam ni, memang jimat. Tak payah korang nak pergi hantar kedai habis sampai beratus kan. Korang punya kos tu sampai beratus habis nak pergi hantar kedai nak kilatkan. Korang yang ni boleh buat sendiri je. Barang ni pun tak banyak, jimat dan mudah. Okey. Yang pertama korang kena ada ni, masking tape. Masking tape ni tak kisahlah korang nak ambil yang lebar macam ni ke ataupun yang jenis nipis sikit, tak kisahlah. Nanti benda ni pun tak pakai banyak, cuma nak tutup part-part tu je nanti. Lepas tu korang kena ada pisau. Pisau nanti memang nak guna gak pisau. Tak kisahlah pisau apa pun, pisau potong daging ke potong tulang ke. Janji benda tu boleh potong, boleh buat untuk memotong ke. Macam aku standby untuk pisang mana? Pisau. Standby pisau sekupang orang panggil, ataupun kalau biasa belah-belah Terengganu sana panggil pisau seposeng lah. Gini kalau dulu pisau seposeng je ni. Okey. Lepas tu yang ketiga korang kena ada benda ni. Ni kalau tak ada pun tak apa, kalau tak ada pun tak apa. Ini saja aku beli sebab nanti nak gosok senang, tak payah kita pegang pakai tangan. Macam contoh nak gosok ni, buat lapik alah macam ni, balut macam ni. Balut macam ni, pegang macam ni senang sikit kan. Dia punya cara gosok nanti tu selaras. Tak ada pegang tangan ni macam sikit-sikit. Okey, lepas tu yang keempat, korang kena ada getah pasir lah, macam biasa lah. Mana tu kan gosok lampu pakai batu bata. Kan, mesti getah pasir. Okey, getah pasir ni korang kena standby 2 jenis. Dia punya kekasaran dia tu, kelembutan kekasaran dia tu 2 jenis. Satu jenis yang 6,000 punya, 600 punya. 600 punya saiz, dia punya kekasaran dia tu lah. Lagi satu korang kena standby 1,000. Okey, nampak 1,000. Okey, kat sini korang nak dapatkan getah pasir ni mana-mana hardware lah ataupun DIY. Ni aku beli dekat DIY saja. RM2 lebih ke RM3 lebih, tak silap macam tu. Aku tengok sekali ni berapa keping, banyak kot. Dia dah siap stapler satu paket satu ni RM3 lebih. Tengok berapa keping, berpuluh-puluh ratus keping kat sini. Memang tak habis pakai, boleh pakai akan datang lagi. Kira sekali beli ni memang lama boleh tahan. Okey, ini pun sama juga, aku beli kat DIY juga, banyak juga dia punya ni, kelayan dia.
Okey, lepas tu korang kena ada plastik. Plastik sampah plastik sampah nanti dah sampai masa nak guna, korang akan guna benda ni. Nanti korang nak tutup cover semua ni kan. Yang ni pun barang penting. Korang jangan ingat aku buat plastik sampah ni untuk buang sampah je. Okey. Lepas tu yang last dah habis gosok semua bla bla bla, dah tutup dengan plastik sini, korang kena ada ni. Terbalik. Ni 2K clear 2K yang samurai punya lah, yang paling cantik lah. Nanti bila kita nak spray tu kan, dia punya semburan dia tu keluar cantik. Kalau korang nak beli anchor pun boleh, tapi bila dia keluar tu dia bulat, jadi kau kena pandai main lah. Layer dia tu kau kena pandai main. Macam ni senang, dia berkembang macam tu kan, dia keluar dia berkembang macam tu. Senang. Macam orang kata orang pakai kompresor punya cat tu kan, spray pakai kompresor ni, dia keluar macam ni, macam tu lah. Yang ni korang boleh guna samurai. Yang ni aku beli pun dalam 35 sahaja aku beli benda ni. Ya tak mahal tak murah, boleh lah, tapi dia punya penghasilan dia tu cantik lah. Okey. Dan lagi satu, sambil-sambil kau gosok tu, kau jangan gosok kering-kering tau. Nanti dia punya permukaan dia tu tak cantik, bercala-bala, cili-bili, culu bulu. Okey, dia punya cala dia tu dalam teruk sangat. Nanti bila kau orang spray lampu tu nampak tak cantik. Kau gosok pakai air biasa macam ni. Ini air paip tau, bukan air mineral ini air paip. Air biasa macam ni ataupun guna air sabun lah. Bagi dia licin, ngam-ngam, cantik, elok bila kau orang gosok nanti. Lepas tu janganlah guna air sirap ke air kopi gosok. Itu memang tak boleh lah. Lagi satu, cara gosok dia tu korang kena tahulah, dia bukan cincai-cincai gosok Okey. Dia bukan cincai-cincai je gosok. Dia ada cara gosok. Tak apa, nanti aku tunjuk. Okey. Jadi tunggu apa lagi? Let's get started. Stay tune. Hai kanak-kanak, jangan lupa menonton aksi hebat ini bersama Apollo. Okey guys, yang first kita tampal dulu, tutup tepi-tepi lampu ni. Nanti bila nak gosok tak kena lah cala-cala dekat dia punya body bonnet tu, tak ada cala. Okey. Okey, ni aku nak tunjukkan cara korang nak gosok lampu macam mana. Korang jangan gosok macam sekejap sini, sekejap sini, sekejap sini, sekejap sini. Macam tu tak boleh, tak cantik nanti. Korang kena selarikan dia. Masa gosok tu korang kena selarikan dia. Kalau melentang je. Kalau menegak je sampai habis. Okey, jom kita gosok. Gosok sampai dia punya kuning-kuning tu hilang. Dia putih macam asal dia, keluar warna putih asal kilangnya.
Nampak tu dah putih lah sikit tu, dia punya kuning tu dah berkurang. Kuning-kuning dia tu kan, dah berkurang. Gosok lagi. Dah hilang semua kan, kuning-kuning tu. Lepas tu pakai yang 1000 nya kita basih, yang paling yang halus, kehalusan dia 1000. Kita gosok, nampak lagi lembut, lagi licin lah maksud dia, lagi licin. Permukaan lampu ni lagi licin. Baila conmigo, que yo el paso te sigo. Seamos más que amigos, amigos. Solo tú me sigues al ritmo de la pista y yo me veo como chica de revista. Baby, conmigo a ti se te va la vista. Puedo quemarte solo con una pizca. Arriba y abajo, uy, ay. Prendimos, apagamos. Arriba y abajo, ay. Prendimos, apagamos nunca. Baila conmigo, que yo el paso te sigo. Seamos más que amigos. Okey guys, kita sambung lagi acara gosok-gosok kita tu. Lampu tadi tu tak siap lagi gosok sebenarnya. Tadi pun duk sibuk-sibuk, duk tengah-tengah gosok tu. Tadi orang rumah call, kata nak pergi ambil anak lah, nak ajak pergi beli barang dapur untuk berbuka puasa nanti, nak masak bagai. Tadi awal-awal sebelum buat kerja dia tambah nak kabur. Ni bila orang sibuk dah ni, dia sibuk nak ajak pergi mana-mana. Aduh, semua gitu. Jadi stay tune, okay guys. Jom kita sambung balik. Okay guys, kita tampal balik macam biasa, macam tadi. Allahu Akbar. Nak buang rugi-rugi. Tampal balik, tutup balik tepi-tepi dia tu. Kayak gini bila gosok nanti takut dia terkena pada cat tu cala-bala, cili-bili, culu bulu. Oi, habis dah ke? Banyak lagi. Jadi marilah kita sambung gosok menggosok. Okay guys, ni yang ni 1000 nampak 1000. Ni kita pasal 1000 dah pasal 1000 kita gosok. Tak boleh basah lah. Bismillah. Nampak hilang dah sikit dia punya apa, dia punya kekuningan pada lampu tu.
Dia dah hilang dah. Dia nak jadi putih balik dah. Kita gosok kau-kau ni. Jangan bagi dia warna kuning tu ada. Okay. Okay, tu kita buang. Buang dia punya daki-daki tu. Kita sambung balik sikit lagi. Dah nak siap lah tu. Okay, dah siap gosok. Kita bilas dulu dengan air bagi dia hilang dia punya debu dia tu. Dia punya apa? Dia punya daki-daki yang digosok tadi kan, bagi hilang semua. Jangan bagi ada tertanggal. Tertinggal kat sini. Oh, licin. Licin mantap. Lepas tu kita lap dia. Lap. Bagi dia kering lah. Tunggu jap. Bagi dia kering. Kita lap bagi kering dulu. Okay, untuk spray ni sebelum korang gunakan, korang goncang dulu botol ni, goncang sampai cat dalam dia tu clear dalam tu dia betul-betul sebati ya. Goncang. Okay, sementara tu kita ambil plastik sampah tadi tu. Lupa pula nak ambil yang kecilnya masking tape. Kita ambil plastik sampah ni tadi.
Lepas tu inilah function dia, kita tutup ni dulu. Lemak. Lepas tu kita potong plastik ni. Mengikut lampu ni lah. Okay. Potong plastik ni. Tak lu. Potong plastik ni mengikut ukiran lampu ni tadi. Kita tutup balik. Yang mana boleh selit dalam lampu ni bagi tak kena. Okay. Buka plastik dia ni, goncang. Anggaran kita nak spray dia punya lampu ni, jarak dia lebih kurang 1 jengkal. Ni 1 jengkal. Macam spray samurai ni, clear picture samurai ni, sebelum korang spray korang goncang dulu. Lepas tu bila korang dah siap goncang, dia ada button tau kat sini. Button ni kena ketuk dulu. Kat bawah ni. Bagi dia boleh tekan macam ni. Macam tu kan. Pam dia. Tekan macam ni. Boleh tekan. Boleh pump macam ni lah. Tak ada masalah. Okay, so jarak korang nak spray ni dengan lampu ni 1 jengkal jarak dia lebih kurang. Okay, jom kita spray. Bismillah. First kita spray 1 layer dulu. Okay. Tunggu dia kering dulu sekejap. Korang tengok penghasilan dia. Ini baru 1 layer. Dia punya kilat dia nampak tak? Clear tak? Nampak? Tadi tak nampak lampu dia punya mentor kat dalam tu kan. Tadi tak nampak kan. Sekarang dah jelas clear .
Dah jelas clear. Ni kita tunggu, paling kurang pun kita spray dia dalam 3 layer macam tu lah. Yang ni baru 1 layer, kita tunggu dia kering dulu. Nanti dah kering kita sembur lagi untuk kali kedua. Korang tengok bezakan lampu ni dengan lampu sebelah yang belum buat lagi, okey. Ini lampu sebelah. Tengok dia punya kelabu, tak nampak mentor kat dalam tu, mentor tak nampak kat dalam tu. Beza dengan yang ni. Tengok mergelip, dia punya mergelip kilat dia tu. Nampak? Beza kan, cantik kan, clear kan dalam tu kan. Oh my god! Wow! Okay guys, untuk layer yang pertama nampaknya dah kering. So sekarang kita sambung untuk layer yang kedua. Jarak dia sama juga, satu jengkal jari dengan lampu. So kita akan sambung untuk layer yang kedua, okay guys. Yang kedua ni kita sembur tebal sikit lah. Okey, kita tunggu sampai dia kering betul-betul kering. Lepas tu untuk layer yang ketiga baru kita akan sembur balik, okey. Dia betul-betul kering. Ni alhamdulillah lah, cuaca panas elok. So jadi cepatlah kering. Kalau nak lagi cepat kering, tak nak tunggu lama kan. Start enjin then buka lampu. Okey, buka lampu. Bagi dia cepat panas. Dia asal dia panas je. Bila panas clear tu cantik lah dia kering. Dia tak ada tompok-tompok putih-putih kan. Kalau ada tompok-tompok putih-putih tu, dia kira dah menebal sangat dah tu. Dia tak boleh nak kering dengan betul. Okay. Betul lah tu. Okay guys, nampaknya untuk layer yang kedua ni pun dah kering. Untuk kali yang ketiga ni kita tembak tebal sikit. Lepas tu kita bawakan dia betul-betul dekat tengah panasnya. Okey, bagi dia kering betul-betul kau liau. Okey. Macam biasa goncang dulu. Okay guys, korang tengok aku sekarang ni duduk berjemur dia tengah-tengah panas sambil buka lampu bagi cepat dia kering betul-betul kering. Tengok dia punya kilat. Tengok sebelah ni. Ni tak nampak rupa tapi ni dah on the way gosok dah lampunya. Tengah gosok dah, tak siap lagi. Settle yang sebelah tu dulu. Okay guys, aku rasa sampai setakat ni je lah video aku untuk kali ni. Semoga korang semua dapat belajar sesuatu daripada video aku ni. Moga manfaat buat semua. Cara yang mudah dan juga jimat perbelanjaan untuk kerja ni lah. Okay. Jadi kalau korang suka, korang boleh tekan like, comment, share and subscribe. Okay, itu saja. Bye bye. Assalamualaikum.